tiga. Hai semua, jom balik raya. Hari ni hari Khamis, so hari ni last day bekerja. Habis je kita orang kerja, kita terus shoot balik kampung. Alhamdulillah sempat sampai before berbuka puasa. Proses menambah perisa kepada santan yang telah diperah. Kita punya legend untuk santan yang digunakan untuk membuat lemang. Dalam tu dia dah ada beras pulut ya geng. Tunjuk satu kali. Yes, nice. Ini lemang yang dah diisi daun pisang. Dan yang ni kita ada ketupat. Apa? Ketupat besok. Ini asal kami bakar lemang hari Khamis sebab risau Jumaat raya. Tapi at last Sabtu kita raya. Tapi tak apalah. Awal tak kalut. Kan? Suap Icak. Lembut. Nak suap. Dah. Rajin kali satu-satu. Okey, pagi ni kita nak settlekan apa geng? Ketupat. Ada budak yang baru nak belajar. Boleh ke? Okay. Boleh dengan kesabaran. Besarnya dua orang perempuan. Lepas tu dua orang perempuan, dua orang lelaki. Sambil anyam ketupat, mak kongsikan cerita waktu time masa mak kecil. Tu kisah kawan kami dulu, moyang kami dulu. Bila lagi nak dapat momen macam ni? 9. Waktu-waktu gini lah kita boleh share cerita kan. Budak yang berusaha nak belajar. Dah dapat. Okay, steady ya. Dengan stres. Yang kat sana tu feeling nyanyi lagu raya ya. Nasib lah hari ni last puasa. So, ayuh mengemas rumah. Malam ni kita akan ada baraan you all. Okay, yang ni tengah buah habak. Kalau saya tengah kemas. Ni Iman. Hai Iman. Iman, hai. Simpanan. Okay, jom kita tengok Pak Noh saya. Jambil bol. Jumpa habis semua kita clean. Berapa sekian? Berapa sekian? Ni prepare malam sekarang, insyaAllah ada baraan ya. Selamat. Okay, malam ni insyaAllah ada baraan. So, ini this area ready untuk memasukkan ketupat.
Alright, selamat Hari Raya. So, kita prepare lepas ni untuk jemput kenderaan. Kita akan buat baraan di sini. Dan untuk jamuan makan sedikit untuk pulang baraan sebentar nanti. Kita ada sup, daging, lemang, ada rendang, and then kita ada cendawan busut, pasang pelita disekali di rumah. Selamat Hari Raya. Tadi dia punya. Assalamualaikum. Yang 130. Wah. Papa sampai. Okay. So ketupat kali ni ada 100 biji ketupat. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر، الله. المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا محمد أحوال، يا كريم يا متعال، بجودك وكرامك حول أحوالنا
إلى أحسن أحوال وبارك لنا ولجميع المسلمين ببركة شهر شوال اللهم يا خير. Juga dan buat juga kalau mau ada sediakan jamuan disediakan untuk penjelang saya. Bismillah wa ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Batu. Okay, Masjid Ismail Raya. Let's go. So kita jalan kaki je nak pergi masjid pagi ni. Semua orang pun dah siap nak pergi solat raya. Ya, kita semua jalan kaki. Dah tak jauh pun. Satu meter je. 1 meter. Ada 1 meter je. Sedapnya angin. Kau tak angin ni? Oh ya. Angin kebun kelapa. Angin ni kan. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa la na'budu illa Hati-hati, ada bom. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر Dia nak lalu mana, Mak? Belakang. أكبر ولله الحمد Dah siap? What's up guys? Itu boleh lah. Ketat lah. Itu dah nampak. Tingginya dia. Kalau orang datang hijau mesti stop Mary. Semua masuk network. Masuk saya kita.
Salahnya ni. Salahnya nama lainnya dalam nama lainnya Kalanya na. Ya. Ano na isi ira niya? Yang lain-lain kat sini ah. Gaumang orang mata tak putus-putus kita baru bayar Meraya. Panggang kemarin. Oh, tengah mama. Nggak mula tu baru nak cakap. Record. Baru nak tegur dia. Meraya mau batin. Tengah pergi ni. Meraya semua. Cepat pandai. Sana. Oh boleh. Pak tu bagi tahu lah. Nanti ajak mak sekali. Lepas tu nanti main di kolam swimming. Nanti yang datang selamat. InsyaAllah. Sabtu. Kalau ada jumpalah. Kalau tak apa. Bye. InsyaAllah hari Sabtu. Kita orang datang. Buat video dulu. Hai Kak Fidah. Terima kasih datang. Oh, nampak tak macam buat konten. Merry Raya. Yeah. Nyam. Dah tunggu. Lari. Dah berapa ya? Oi, sakit telinga. Assalamualaikum. Salam Raya yang ke-3. So sekarang ni kita dah on the way pergi ke Shah Alam. Kita nak pergi Shah Alam sebab kita nak ziarah kakak kami yang warded dekat hospital. So let's jump. Selamat Hari Raya. cantiknya. Cantik. Raya. mak ayam.
Banyaknya. Ya Allah. Lagi kamera kan kat dia lagi jumpa. Mariah. Nak belajar. Wah. Ada rumah tak makan langsung lagi. Laksa. Bawa dia tutup lah Lepas tu lepas tu parking for free kan. Yang mana dah tinggal terkeluar dah kat Cikgu dalam. Orang Jempana. dekat Kibisoi. Wah, Jasmine nampak kurus. Yo. Tidak. Sikit. 3, 2, 1. Selamat Hari Raya. WhatsApp baca kan. Kat Mancis lah lighter. Lighter. Action. Wow. Hari Raya. Ada gambar apa tu? So tu ingat nak balik minggu depan dah sini so jangan balik kampung. Wah, ya. Kalau hari ni ramai nak pakai pelipis ni payah jalan. Sampai Rajin pasal pelita. WhatsApp baca kan. Mati tu. Sebab minyak dah nak habis. Kiri sikit. Kiri sikit. Kiri. Dah. Ha? Takut. Nak rakaman. Jom. Abang dari sana. Abang lari sini tau. Lari! Wow! Pagi ni kita dah start masak-masak sebab ada tetamu nak datang rumah. Besar mana? Yo, lagi besar dari ibu jari. Besar sih? Kerang bulu. Oh my god, so geli. Dia ada bulu. Dia satu je. Dia ada bulu. Sedap. Sedap Sedap. Apa menu hari ni? Mak Ju masak? Kerang apa? Kerang masak keling. Kerang keling.
Saya campur. Ni. Udang goreng tu. Daging. Sedap. Sedap. Yang tak makan kerang pun makan kerang. Tahu tak apa? Ada lagi? Laju ya. Oh, dah. Gelap, kena daripada sana. Gelap kan? Tiga senyihan je. 3 nasi belum? Dah makan nasi belum? Ya betul. Dia pun kata lepas ni lagi punya waktu pergi tengok orang lain bakal orang lain. Jalan dia kesian dia. Hai. 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 Ada yang berminat nampak? Dah jadi macam zoo, Baba, selamat tinggal. Selamat tinggal. Aduh. Dia kita tengok bunga kena buang dia punya tu. Buang dia punya daun. Hari raya yang kelima, baru kami sempat nak ziarah kubur Abah. Raya kali ini, raya yang berbeza setelah Abah pergi meninggalkan kami pada tanggal Januari 2026 yang lepas. Assalamualaikum Abah, kami datang. Walamyakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن دليل جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات. Pokok di trim. Dia pun macam baru. Hai, hari ni raya yang raya ke berapa? 7 Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Raya ke-6 lah. Raya ke-6. Hari ni kita nak ke mana? Hutan Melintang. Hutan Melintang. Kita nak raya dengan ziarah ahli keluarga di sana. Okay. Alun jadi tuan rumah. Your favourite? Dah selesai dah. Kita ada apa hari ni? Ada nasi impit dengan kuah kacang daging. Ada ni macam laksa. Pecel. Laksa. Alhamdulillah. Makan. Dia sakit tu dia lah. Sakit lain tak ada. Hari ni dengan makcik-makcik dia, okey. Selamat Hari Raya. Bapa lah. Dia tak ada bapa. Jadi Tony dia tak. Hai, come. Selamat Hari Raya yang berapa yang? 8. Hari ni kita beraya lagi tapi dekat Segamat. So, let's jump.
Kamak ngam. Okey, masuk. Sedap bau. Kita jangan tinggal makan. Dia tak ada. Sayang. Kita ada apa? Dia tu rumah kan. Wow. Makan. Buka. Wow. Jangan kena buka tu. Dah ada orang nak sampai dah boleh buka. Dah boleh buka. Tadi. Itu memang favorite ini. Hari-hari boleh Tak. masak mi. Mi goreng. Lembut. Apa? Lembut. Lembut. Macam mi mak. Tak makan sayur? Mi yang Sedap tak? kuning ya kan. Okay, trip raya kali ni dah habis guys. Okay, nanti kita jumpa lagi. Bye.